Okey, kali ni kita nak buat satu tutorial cara nak buat video pendek menggunakan Google Flow. Okey, jom. Okey, pertama kita cari Google Flow. Kemudian ni Google Labs ni Google Flow kan, klik kat sini saja. Okey, kali pertama bagi sesiapa yang tak pernah guna Google Flow, dia kena sign in dululah. Okey, bila sampai kat sini kita klik New Project. So kat New Project sini, okey, saya cerita dengan lebih mudah. Saya tak nak cerita bab lain dulu. Okey, macam mana kita nak buat iklan kat sini? Okey, kat sini kita ada nampak tempat chatting kat sini. So kat sinilah kita akan bagi cadangan seumpama macam kita guna ChatGPT, macam mana Gemini dekat kawasan chat tu. So kat sini kita kat kawasan chatting ni kita kena bagi idea apa kita nak buat. Contoh macam ni, saya kata saya nak buat video komersial untuk buat roti canai. Okey. So kita bagi simple je kat sini. Tak perlu angle, tak perlu bagi narrative, audio dan sebagainya. Kita hanya bagi simple saja dan biarkan Google Flow ni bagi idea kat kita nanti. So kita type apa yang kita nak buat saja. Okey, selepas kita puas hati, kita tekan enter tu dan kita biarkan apa lagi soalan yang dia nak tanya kat kita. So kita respon je apa yang dia nak tanya. So nanti dia akan buat bagi cadangan lah, skrip penuh, video yang dia akan buat selama 8 saat lah. So kita tunggu je alright. Okey, kemudian dia akan bagi storyboard penuh roti canai warisan. Dia akan bagilah dari segi karakter, lokasi, babak. Okey, babak 1 dan sepenuhnya lah untuk 8 saat tu. Dia bagi cadangan kita macam sini, dia akan bagi 6 babak. So kalau kata kita rasa kita dah puas hati dan setuju, kita type setuju je lah untuk dia hasilkan storyboard. Okey, selepas tu kita tunggu lagi. Okey, setelah kita rasa kita puas hati, kita type setuju je. So kita tekan enter dan biarkan Flow buat kerja dia untuk hasilkan storyboard lah. Okey, kita tunggu dulu sedikit masa. Okey, dia agak ambil masa juga untuk kita tunggu dia hasilkan storyboard. So okey, dia dah tunjukkan. Okey, ni dia dah bagi gambaran storyboard ada 6 gambar yang akan menghasilkan video yang akan dia buat nanti. So ni adalah video sebanyak 8 saat lah. Alright. So kalau kita rasa kita dah puas hati, kita type je. Okey, minta dia teruskan untuk buat video lah. So kita tunggu pula dia hasilkan video. Okey, lepas tu dia akan tanya kita nak approve ke tak. Kita type, kita klik approve saja. Dan selepas kita klik approve, dia akan jana video 8 saat untuk kita lah. Alright. So kita kena tunggu lagi lah video dia. Okey, so sekarang sudah pun lengkap. So kita boleh klik play. Nampak? So ni hasil dia. Alright. Ini secara simple lah. Kalau nak buat lagi detail, kita buat lagi panjang lah. So ni hanya untuk 8 saat. Okey, itu saja video tutorial. Dan anda boleh realisasikan cara anda untuk buat masakan apa terpulang pada anda. Itu saja. Sekian. Assalamualaikum.